Yes, hai. Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Selamat pagi dan hari ini Projek Solo berada di Sungai Buloh di Hong Leong Yamaha, di mana hari ini kita ada pelancaran produk ZNEC Lab Unlast yang baru sahaja dilancarkan hari ini. Ada beberapa produk yang kita akan tengok dari dekat hari ini. Ada beberapa lah. Kita ada tayar, kita ada minyak enjin dan beberapa item yang dikeluarkan oleh ZNEC Lab Unlast pagi ini. Okey kawan-kawan, inilah dia produk yang baru sahaja dipertontonkan pagi ini. Ada beberapa minyak enjin yang dikeluarkan oleh ZNEC Lab Unlast, yang ni minyak Eagle. Minyak Eagle lah, tak tahulah sebut macam ni, Eagle ke Igol ke, tapi yang penting minyak cap ayam daripada France. Okey kan, bukan minyak enjin je yang diorang keluarkan kan. Dia ada yang ni penjagaan rantai dia ada, dan lagi satu yang ni ada coolant pun ada diorang keluarkan daripada Eagle. Dan lagi satu dia ada penjagaan helmet in dan out, yang ni boleh spray. Dan yang ni lagi satu, yang ni set untuk minyak rantai ni guys. Dia datang sekali dengan bros ni, so senanglah nak cuci. Okey, produk daripada Eagle, daripada France semua ni guys. Produk ni dah lama dekat pasaran worldwide punya market, lebih kurang dalam 30 tahun. Dan sekarang ni untuk 2026 dia dah masuk ke Malaysia. Dekat sini ada dua minyak enjin untuk skuter khasnya. Dan satu ni semi sintetik, dia ada Easter guys. Minyak MB untuk skuter, harga dia tak mahal, RM55 sahaja. Dan lagi satu minyak MB fully synthetic. Lepas tu dia ada Easter dengan ada power sekali. Dan yang ni memang untuk high performance 10W40, dan harga dia lagi murah daripada yang sebelum ni. Minyak enjin yang sebelum ni kalau kita tahu harga dia RM79. Still lagi, orang kata dengan spek yang dia ada ni, still lagi boleh katakan murah lah. Kalau untuk daily aku recommended yang ni lah geng, RM55 je. Dia semi sintetik tapi dia ada Easter. Okey, jimat lah, jimat. Faiz adalah wakil daripada ZNEC Lab. Faiz, boleh ceritakan sikit tak apa yang ZNEC Lab keluarkan untuk tayar pula? Brand Unlast kan? Ya, betul. Okey, ada beberapa model ataupun design ataupun model yang dikeluarkan. Betul. Alright. So untuk Endless, first Endless adalah satu jenama daripada Turki. Dan tayar yang pemata kalian ni adalah tayar yang datang daripada Turki terus. Kita bukan tayar yang buat dari China, kita claim daripada negara lain lah. Kita memang directly daripada Turki. So untuk segmen, macam abang tengok, abang tengah pegang ni adalah segmen untuk skuter bang. I see. Tony 2 dengan Tony. Tony ni adalah first model dia. Kemudian dia keluar dengan yang latest model Tony 2. Compound amat mudah. Compound tengah hard, kiri kanan medium, tapi hujung sekali ada sedikit soft compound di bahagian tepi sekali ni. Yes. So maksudnya tayar ni boleh layan dalam corner, dalam track pun boleh, tapi tak berapa agresif. Tapi kalau nak layan dekat orang kata apa macam track karak ke apa, boleh sangat. Buat masa ni sebab tayar ni akan datang masuk Malaysia bulan 4. Tapi buat masa ni hanya untuk big bike sajalah yang fokus Endless hanya untuk big bike sekarang. Sebab untuk moped kita tiada perancangan lagi buat masa ni. Tapi buat masa sekarang kita akan fokus dekat skuter yang 250 dan ke atas lah. Lepas tu macam segmen belakang abang adalah segmen untuk track use lah. Yang ni untuk track use lah. Yang ni untuk SBK kan? Yes, SBK boleh, Hyper Motard ni boleh, Supermoto boleh. Yang ni untuk tayar apa ni? Okay, ni orang kata macam dadak GS, BMW kan. Ni tayar-tayar untuk dorang motor touring orang kata. Bunga dia ada macam-macam jenis lah kan? Macam-macam jenis yang tahan air. Dual purpose punya dia. Betul, memang dual purpose lah kita. Itulah segmen yang kita akan bawa masuk Malaysia lah. Yang kena dengan kita punya suhu, cuaca dan sebagainya lah. Baik, harga macam mana Faiz? Harga untuk semua ni? Okey, harga saya tak boleh cerita lagi sebab kita tak dapat official data. So kita akan tunggu by bulan 4 baru keluar harga tempat. So sekarang ni kita bagi
bagi pengenalan kenal-kenal dulu lah. lah. Kita Kena kenalkan dulu. ke orang So, lah. kenal lah dengan Ah. Endless punya Yes, brand ni. betul. Okey Faiz, terima kasih banyak. Okay, sama bang. Sudi. Okey kan, itu saja buat masa ni kita bersama dengan pengenalan dengan minyak terbaru daripada Zinex Lab Anlas, iaitu minyak Eagle, minyak cap ayam geng. Tapi jangan risau, minyak cap ayam daripada France guys. So semoga korang dapat informasi ni dan kita akan jumpa lagi di video-video akan datang geng. Kita jumpa lagi dan sebelum tu jangan lupa like, comment and share. Kita jumpa lagi, bye bye.